Ayah tunggu dalam sini kejap. Man nak masuk dalam buat kerja kejap, Man. Boleh tak kalau ayah nak ikut Man? Tak payahlah, ayah duduk dalam kereta je lah dan diam. Tadi Man hantar balik lepas makan tak nak. Ni dah sampai sini nak ikut masuk dalam pula. Tapi ayah nak tengok. Apa? Ayah duduk dalam kereta je lah, diam-diam. Aduh, ayah tak boleh lah nak masuk dalam. Malulah. Untuk ni semak betul lah. Tadi aku dah suruh balik, tak nak balik. Telefon. Tunggu je lah kat luar. Awak dah kena pergi check stok. Sebab stok kita saya rasa dah low sangat ni. Customer dah tak boleh tunggu dah barang-barang kita ni. Man. Aduh, ayah nak pergi nak. Cuba check. Ayah buat apa kat sini? Malulah orang tengok. Ni Man. Boleh tak ayah nak beli masa Man? Beli masa? Ayah ingat masa Man murah ke? Man, ayah nak luangkan masa. Payahlah ayah. Orang kat sini sibuk lah. Malu lah orang tengok. Dah pergi pulanglah ayah. Duduk dalam kereta kan dia. Susahkan betul lah orang ni. Aku dah cakap dah jangan masuk yang galeri. Dia ingat siapa nak tengok dia kat sini. Orang sibuk banyak kerja. Bos. Pakcik tak pingsan, bos. Kat belakang. Pakcik mana? Pakcik jumpa bos tadi kat belakang, bos. Dia kat belakang. Ayah. Ayah. Bro, Ayah. kau siapa? Kau anak dia lah. Kau siapa? Bapak kau? Oh, Ya. pakcik ni bapak kau? Yelah. Lepas tu kau tanya aku siapa? Kau siapa? Aku security sini. Ni kedai kau kan? Ya, kedai aku depan ni. Masa asal bapak kau keluar? Tadi dia dah duduk dalam kereta. Aku dah suruh duduk dalam kereta. Aku tak tahu macam mana sampai belakang ni, kat lorong belakang ni. Kau buat apa dekat dia sebenarnya? Kau salahkan aku, bapak kau macam gini. Kau dengan terima kasih apa pun tak ada. Kau salahkan aku. Kau anak pakcik ni kan? Kau anak tau. Kalau aku tak ada kat sini, bapak kau dah lama meninggal tau. Sekarang kau nak salahkan aku. Otak kau mana otak kau? Tahulah tanggungjawab aku. Aku dah suruh dia duduk dalam kereta. Tapi dia jalan kat belakang ni mana aku tahu. Tapi belakang ni memang senyap. Kalau kau buat apa-apa kat dia pun aku tak tahu tau. Kau tak nak curi duit dia ke apa? Mana aku tahu. Aku nak curi bapak kau punya duit. Kau nampak tak bapak kau pegang apa ni? Kau nampak tak? Pakcik ni cakap dengan aku dia nak beli masa kau. Kau sibuk sangat. Kau tak malu ke? Bapak kau nak beli masa anak. Sebab anak sibuk. Kau tak malu? Kau sibuk bisnes kau. Kau sibuk. Ambil. Patut kau bersyukur kau masih ada ayah. Kau masih ada doa seorang ayah. Kau faham tak? Aku dah tak ada ayah, bro. Aku dah hilang doa seorang ayah. Dan sekarang kau salahkan aku pasal ayah kau. Aku kalau ada ayah, aku lutut dengan ayah aku. Aku minta doa. Biar aku ada ayah. Kau ada ayah, kau bersyukur. Kau biar ayah kau belakang. Aku cakap macam mana pun dengan kau. Kau orang kaya, kau tak kisah. Duit bapak kau ni berapa sekarang kau tak kisahkan, bro. Aku boleh cakap dia, aku ni security je. Tak apalah. Pakcik, saya tolong mana yang boleh, pakcik. Saya gerak dulu, pakcik. Assalamualaikum. Hari ni abang, masa yang kita ada tu pun kita masih berkira nak bagi dekat bapa sendiri. Sampaikan ayah sendiri nak beli masa anak dia. Masya Allah abang, apa dah jadi dengan kita punya masyarakat sekarang. Tak salah untuk kita bekerja keras. Tak salah untuk kita fokus dengan karier kita. Nak bina masa depan. Tapi masa dengan ibu ayah itulah yang paling berharga dalam dunia ni. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu. Sebab ada benda yang dalam dunia ni yang boleh diganti. Tapi masa dengan orang tua kita, masa dengan ibu ayah kita, tak ada siapa yang boleh gantikan dia, Kak Abang. Jadi hargailah setiap masa yang telah kita dapat daripada Allah SWT. Jadi Kak Abang, kalau nak dapatkan item-item yang eksklusif untuk hiasan rumah Akak Abang, boleh terus datang ke galeri kita by appointment sebab kita bagi double promotion. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.